Hari ni kita nak agih beras sempena bulan Ramadan. Kita ada 10 beras dan juga barang dapur kita nak agih, terutamanya kepada penduduk orang asli. Jom. Beranak. Berapa beranak? Agak tu. Nampak tahu. Tak banyak barang ni, adalah sikit. Ya, terima kasih. Puasa tak? Yang penting puasa. Siapa weh? Jangan duduk rumah panas tak tahu baju tu tak puasa ni kan? Bayar. Ambil lah. Betul puasa kan? Baik lah, bayar. Tanya makcik. Bayar. Saya selalu kalau dia suruh Ya. telefon ustaz. Ya. Tahu. Penting puasa. Itulah yang membezakan kita. Hei. Buat rumah ke? Ah, Buat rumah? buat rumah. Kakak Kang. Awak sihat ke? Dia sihat. Balik ke suami dia lah. Dia pergi ni apa, cuci darah hari ni tadi. Awak puasa tak? Sekolah hari ni? Tak sekolah? Cuti sendiri. Cuti sendiri? Sekolah. Ya ke? Cuti main set ke apa? Tak ada asal. Tak ada set. Buat apa? Macam buat rumah je. Buatlah pondok satu sini. Macam tu lah dia orang semua. Tak apa. Oh, dapat daripada ni. Mu'im punya dapat tak? Tak. Tak. Tak ada lagi. Tak. Semalam diorang dapat. Kat mana? Dia ambil kat mana? Tak ada. Ini kawasan kampungan orang asli. Sebab tu rumah dia begitulah. Jom. Aku tersilap. Aku rasa macam bawa banyak sangat beras. 2-3 patutnya beras 10 kilo ni untuk anak-anak Batu Jannah. Yang kita agih beras 5 kilo. Jadi tak apalah. Dah terkasih. Dah halal. Assalamualaikum. Nak kasih beras puasa. Orang balik menung ke? Orang balik loreh. Dia tak dia jaga budak. Apa khabar bang? Baik. Yang penting cubalah puasa kan. Ni untuk buka puasa. Siapa nama adik ni? Hai, Assalamualaikum. Salam. Salam. Ya. Tu anak dara. Dua-dua. Umur berapa dia tu? Burung apa ni? Rindet. Selindit. Cantik ya? Ya, betul ni ke jantan? Oh, yang ada tanda jantan. Pihak ni. Adik dia ni tak di sokan. Ustaz. Okey, sama. Mana? Islam eh? Ha? Satu kampit beras. Satu pack barang makanan. Ada telur, tepung, gula, teh. Cukuplah. InsyaAllah. Guys, ada tongkat Ali. Tongkat Ali. Ni nama tongkat Ali. Kari putih. Ada jenis lain? Ada tongkat Ali bukan putih ada? Ada di mana ni merah. Oh, ada yang merah. Ada yang hitam. Ada yang wangi. Harga lain-lain? Yang lain. Apa kau start ni juga?
Puasa? Tak maksudnya nantilah. Ah. Makan juga. Macam kalau nak buat Cuba susah. ke? Itu pahit gila tu. Yang ni? Yang tak pahit? Yang tak pahit Yang tu lah. ada tapi Yang dah siap. oh belum lagi. Tak ada yang boleh siap. Tak itulah yang Ni jual kat China lah. ada customer. Ada toke dia. Okey lah tu. Dia nak minum yang tak pahit ni pahit je lah. Tak lah. Tapi tak ada yang siap. Tak ada yang siap? Tak Ni ada kena siap. proses dulu Dia sebenarnya dia kena proses dulu. Ada yang tak pahit yang putih tu. Yang hitam. Gitu. Tapi dia ni. Dia nak kena tahu khasiat dia. Apa khasiat dia? Tak biasalah kelakian tak Kalau kira untuk lah. kelakian lah terutamanya. Tahu, itu dah masalah tak ada yang siap. Maksudnya dia tak boleh minum macam tu je. Dia kena proses dulu baru boleh berkesan. Dah dia ada campuran. Dia ada campuran dia. Macam apa nama dia yang orang tu. Kalau orang yang selati yang ni, orang selati ni yang merah ni. Paku tu. Orang selati yang ni, orang selati yang merah. Kenapa yang Okey lah. Duduk ni Pak Ustaz. Siapa kena duduk, sibuk tak apa? Ya tak apa. Tak ada halnya. Duduk sini aja. Nak menengok Tok Kak Ali je ni. Ya, boleh duduk. Untuk tempat untuk jemur Tok Kak Ali. Itulah dia. Berapa 10 ekor? tahun dah. 1, 2, 3. Tu lah ada 3 anak ni. Tu kali hitam. Yang ni yang Tok Kak Ali asalnya. Bukan, ada lagi yang lain. Ada berbulu sama je tapi kita tak tahu dia punya apa nama dia ni, khasiat dia yang lain. Kalau dah sampai negeri China nanti dia kirim balik ke Malaysia, Oh, maksudnya Tok Kak Ali ada kat Malaysia ni dia hantar ke China. anda ke China sana nanti balik kemari. Kalau ada kopi La ilaha illallah. Hei. Hei, monyet tingginya. Hei. Hei, San! Marina tu! Nanti roboh rumah. Lagi. Siapa nama awak? Ha? Ketek. Ketek. Norashima. Oh, Norashima. Tak berapa sihat selepas pemergian ayah. Tak apa. Okey je. Dah nak buka puasa. Dah pukul 6.45. Jadi kita balik dulu lah. InsyaAllah. Ni sampai ada adik-adik dia pula. Makan. Tapi tengok gaya macam tak sihat tu anak mana tu. Ya. Kan. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye. Kuning kan. Bye-bye. Bye.